Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Pernah satu hari tu Rasulullah SAW dan para sahabat sedang duduk-duduk. Tiba-tiba masa tu ada dua orang lelaki sedang marah-marah. Maksudnya dua-dua orang tu saling bergaduh lah. Saling maki-memaki, marah. Sampai kan ada salah seorang daripada dua orang tu, muka dia merah. Jelas nampak merah dia. Betapa marahnya dia. Dan leher dia pun nampak urat-urat tu tertonjol lah. Urat-urat leher dia. Masa tu Rasulullah SAW kata, sesungguhnya aku tahu satu kalimah, sekiranya dia, orang yang marah tu, mengucapkannya, maka akan hilang kemarahannya. Iaitu mengucapkan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. So daripada hadis ni, kita dapat faham bahawa apabila kita marah, kan? Apabila kita marah, kita cuba tenangkan diri kita dengan baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan hadis ni pun menunjukkan bahawa syaitan itu mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap manusia. Kan? Sebab syaitan ni dia sentiasa berusaha membangkitkan kemarahan kita dan hawa nafsu kita. Sebab itulah Rasulullah SAW mengajar kita untuk berlindung kepada Allah daripada syaitan. Jadi, kalau kita tengah rasa panas kan, tengah rasa nak marah orang, relax dulu. Tenangkan diri, ucap A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab marah ni sebenarnya tak ada apa pun. So, ucaplah A'udzubillahi minasyaitanirrajim.